Ataupun suami ni ke mana-mana pun dia tak boleh dah. Kita dalam hidup kita ni sekali je nak menikah, seorang. Tak mungkinnya. Jangan gitu. Islam tidak ajar gitu. Nanti kita rugi. Setengah-setengah terlalu takut kalau nak cerah. Berapa ramai orang yang lepas cerah kau molek. Kalau nampak tak molek, jangan terus duduk situ. Siap, malas, boleh diubah. Jangan kita tinggal lah waktu tu. Dah tak molek. Begitu juga tempat dah tak sesuai, cari tempat lain. Jangan duk fikir payah nak hidup tempat lain. Jangan. Kita tak tahu rezeki kita. Tak tahu. Begitu juga kenderaan pun sama juga. Itulah yang Khattabi dan kebanyakan ulama kata. Dia kata kalau dia ada rumah yang tidak sesuai, rumah tu sempit ke, rumah tu jiran tidak baik ke, tinggal rumah tu, cari tempat lain. Ataupun perempuan yang dia tidak suka ke, ataupun ada masalah lah, cerah, ada jalan. Kalau kuda ke, khaddam ke, apa, kalau tidak sesuai, jual. Jangan terus duduk pakai hak tu. Kuda yang tidak molek, payah nak diajar. Lepas tu banyaklah orang tak molek, sifat-sifat kuda yang tak molek. Kalau ada, kita tak sesuai dengan kita, jual, beli hak lain. Jangan duduk percaya kuda dibawa tua, rumah dibawa tua, bini ni bawa tua, atau bawa malam sebalik kepada tua. Jangan. Dia ada sebab-sebab lain. Bila kita tinggal sebab tu, cari sebab lain, akan berubah. Tu je. Bukan benda tak boleh ubah. Setengah-setengah tu kita ya, bawa kerugian, bawa masalah kita sendiri. Sebab kita pergi menikah dengan hak lagu tu, kita cari masalah. Kita pergi cari tempat lagu tu, kita cari masalah. Sepatutnya kita kena boleh berubah. Itu maksud di sini. Yang lain-lain pula kata syu'mud dar, sempit dia, su'u jiraniha adahum, wa syu'mul mar'ah adamu wiladatiha, tak beranak misalnya. Begitu juga sebaliknya, tidak khusus dengan perempuan ni. Cuma oleh kerana hak Nabi kecek tu orang lelaki, dia katalah isteri. Kalau orang perempuan ya dia kecek, dia katalah suami. Gitu maksud di sini. Tidak bermakna nak merendahkan perempuan ke apa, tak ada di sini. Ataupun nak kata kuda saja ke yang malas. Tak, kenderaan. Kenderaan. Kenderaan yang membawa malang itu antaranya kenderaan yang tidak cukup. Kenderaan yang tidak cukup. Misalnya kalau kita ni lapu, lapu signa tak ada ke, ataupun tak boleh nak arak lah, kadang-kadang mampu menyebabkan jadi keliru orang. Itu pun termasuk. Kita kena baiki, kena jaga benda-benda yang seumpama itu. Sebab benda-benda ni terlalu rapat dengan kita. Dan bila-bila masa boleh membawa bawa malapetaka kepada kita. Dengan sebab itu kena beringat. Itu maksud hadis Nabi SAW ini. Kalau kita terima bahawa ia benar untuk panduan kita, cuma muskil tadi apa tiga ni, ulama hak terima tu dia kata dah hak tiga ni dia nak ayat hak paling rapat dengan kita, paling dekat dengan kita, bukan menafikan yang lain. Kalau ada yang lain, ya sekolah kau misalnya, tempat mengaji, serupa juga. Tempat peniaga, serupa juga. Kawan, tidak semesti isteri, kawan pun kalau tidak sesuai atau membawa masalah, tinggal. Apa-apa sajalah, apa-apa saja, tidak khusus dengan yang disebut ni. Cuma yang disebut ni yang lumrah, yang biasa. Dari segi kaitan dengan bab sebelum pada ni kan, bab sebelum pada ni dia bab perubatan, kesihatan, penyakit ke pun. Ada kalanya benda-benda yang seumpama ni kan membawa penyakit, tempat yang tidak sesuai boleh bawa penyakit, isteri yang tidak sesuai ataupun suami yang tidak sesuai boleh membawa penyakit juga. Boleh bawa penyakit, penyakit keturunan ke apa ke boleh. Kalau isteri gila misalnya, ataupun penyakit keturunan, boleh jadi bawa keturunan.
Dia ada kena mengena juga. Dan begitu juga prasangka ataupun sangkaan, kebimbangan boleh juga menyebabkan penyakit. Bimbang ni banyak saat ni kerana kepercayaan yang bukan-bukan saat ni lah. Boleh jadi jatuh sakit seseorang kerana tiara sempena buruk, sempena gitu gini. Tapi bukan bermakna tak boleh. Ada juga panduan. Misalnya cabut gigi gapo, mimpi. Mimpi tu dia ada takbirnya. Hak tu bukan tiara sebagai panduan. Hak lain-lain pun kalau sebagai alamat kita boleh terima sebagai alamat. Hak tak aslinya lama kita anggap bintang 12 tu ada kuasa seperti yang dipercayai oleh orang kafir lah. Maka akan timbul kebesaran dia. Bagaimana cara nak puja dia, cara nak jaga dia, nak jaga hati dia misalnya. Hak tu tak asli. Kalau ia sebagai sebab, maka semua jadi sebab dalam kehidupan kita ni. Bintang kau, air kau, angin kau, gapo kau, sebab berlaku. Dan ada tanda seperti dalam ilmu qiyafah, apa tanda orang lagu ni gini-gini sebagai tanda berdasarkan kajian kebiasaannya gitu. Kita boleh pakai, bukan makna tak boleh pakai langsung. Hak tak aslinya prasangka, bukan berdasarkan ilmu kajian penyelidikan. Tidak berdasarkan hak tu hak tak asli. Kalau berdasarkan penyelidikan tak apa, betul kita dapati gini, tak apa tu. Bab tahrimil kahana wa ityanil kuhan. Pengharaman kahana, tenung, tukar tenung. Macam-macam cara tukar tenung. Tukar tenung ada kalanya dia pakai jin, dia pakai sahabat dia. Hak dalam hadis sebut tu, jin pun mari bisikkan di telinga dia atau cuah dalam telinga dia, isi dalam telinga dia, seperti mana ayam cuah ataupun isikan ke dalam mulut anak dia. Dia ambil ibu ayam, ambil gapo-gapo ulat kau, cacing kau, gapo kau, dia pun anak dia mari, dia pun bubuh dalam mulut anak dia. Lagu itulah. Ataupun cuah dalam telinga. Bila cuah, dia royak gini. Ada kalanya banyak tempat juga. Sebab apa? Kita kata biasa dia hebat. Tak ada bisa apa. Moga jin ni macam kalau kita di dinding semi ni halik sana, kita tak nampak dah dengan mata kasar ni. Dibagi dia sebab cermin ya. Kalau kita cermin walaupun dinding nampak halik sana, nampak. Tapi kalau dinding lagu ni dengan semi ni tak nampak. Tapi kalau pakai sejenis kacamata, boleh nampak juga balik dinding tu pun. Pakai kamera yang tertentu boleh nampak juga. Maknanya keadaan itu tidak sama. Apabila dia baik dengan jin, dia puja jin itulah. Dia bui makan, dia perasak, dia gapolah. Kalau salah tinggal, kalau salah tak kena gaponya, terkailah ke dia sendiri. Jadi babak dia tu sendiri. Ni tak kira lah nama bomo ke, nama tukang tenung ke, nama gapo, tak kira hak tu. Tapi cara tu hak dia guna tu, cara tu. Lepas tu orang pergi nak cari barang kita hilang duk mana. Jin boleh nampak jatuh bawah kau, kita gelak tak nampak. Ataupun alik dinding mana-mana dia nampak, dia boleh royak. Tak ada gelak bagi dia. Hak jadi masalahnya hak nak baik dengan dia tu. Kerana nak baik, nak suruh orang nampak pisau, nak suruh boleh pitih, siapa dia puja jin dengan cara-cara yang tertentu. Tu jadi syirik. Jadi syirik. Tu Nabi tak beriginya. Dia tu pun punah, orang lain pun punah. Bukannya betul semua. Jin pun bukan makhluk, dia tidak tahu belaka. Sebab tu dalam Quran tu disebutkan Nabi Sulaiman tu bila dia mati cacat, tukar dia. Mereka tidak tahu kecuali apabila repuk tukar dia, anak-anak makan. Ta'kulu min sa'ata falamma kharra tabayyana lahu. Bila Nabi Sulaiman tu barulah khabar, tahu bobok dia. Kalau kita tahu dia sudah mati lama, kita lama dah berhenti, malah juga bobok dia, malah dia tak tahu. Nabi Sulaiman dia cegah gitu, lama lah. Nak sudah kerja ni, bobok dia kerja lah. Dah tengok Nabi Sulaiman cacat, tengok ni takut. Itu menunjukkan dia tidak tahu belaka juga.